gangguan sihir santau tu tengah aktif, kan, baru-baru lagi tengah kuat, baik, memang benda ni better amalkan. Lindung diri, benteng diri. Lepas tu masa baca tu, tutup macam ni. So kita punya hembusan angin tu kena kat tapak tangan. Macam ni kan. Tutup macam ni. Apa yang Fiza buat. Semua orang cara lain-lain, tapi ni Fiza cerita apa yang Fiza buat. Fiza share pengalaman Fiza. Pun bila Fiza buat macam ni, mujarab, berkesan. Tutup macam ni, lepas tu baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim 3 kali, lepas tu yang 3 kul 3 kali, lepas tu ayat kursi 3 kali. Dah habis baca tu semua, tarik nafas, hembus. Bagi tapak tangan ni panas. Hembus tu, kita punya nafas tu dah kena tapak tangan, dah rasa panas. Sapu satu muka, atas kepala, semua area, sampailah hujung kaki, sampailah hujung jari kaki kita. Sapu semua. Buat sekali je macam tu. Baca Al-Fatihah 3 kul 3 kali, lepas tu ayat kursi 3 kali. Kita buat sekali je, lepas tu sapu. Rasa lain tau. Rasa macam badan sedap. Terus sendawa keluar. Kalau sendawa ke, rasa nak buang angin ke, nak membuang kat tandas ke, teruskan. Teruskan. Itu maksudnya berkesan. Kalau Fiza, Alhamdulillah, mujarab, berkesan. Sebelum ni Fiza ambil remeh benda ni. Sebab simple kan, macam kita dah biasa dengar baca Al-Fatihah 3 kul, ayat kursi tiup tangan, macam biasa, macam tak dahsyat, tak luar biasa. Tapi benda yang simple tu kan, ni pun ada dalam hadis kan, dia baca sebelum tidur untuk lindung diri. Ustazah pun selalu sebut benda ni, tapi kita tak sedar. Kita ambil kita ingat benda tu, bila kita ingat benda tu kecil, benda tu simple, tak mujarab, tak efektif. Dah 3 bulan, hampir 4 bulan Fiza kena gangguan sihir santau ni. Alhamdulillah dah sihat. Tapi antara dua, ada orang yang sama hantar yang baru, atau sebab dalam badan ni dah ada tapak, ataupun kita punya lubang-lubang tu dah terbuka. Benda-benda halus kat sekeliling kita ni, dia senang masuk. Nauzubillah min zalik kan. Tapi macam tu lah. So walaupun dah sihat, tetap dinding diri, tetap amalkan apa yang kita amalkan sebelum ni, apa yang kita buat sebelum ni. Kan, kita dekat diri dengan Allah, semayang semua, dah zikir, selawat. Lepas tu kita hembus tu semua tu, walaupun dah sihat, tetap teruskan. Dugaan kan, dia dah kena sihir santau. Tapi kalau kita pandang dari sudut positif, maksudnya kita kena tetap teruskan untuk dekatkan diri dengan Allah. Percaya dengan Allah, Allah yang lindung kita. Macam mana Allah lindung kita daripada asbab-asbab, kita amalkan amalan-amalan ni lah. Kan, yang salah satunya yang ni lah, yang tak lepas surah Al-Fatihah 3 kul, ayat kursi, hembus. Tu amalan-amalan untuk dekatkan diri dengan Allah. Kita percaya Allah yang lindung kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Amalan tadi tu boleh buat 2 kali sehari, tapi Fiza amalkan setiap habis solat. Habis solat je, memang tu benda wajib Fiza buat. Baca ni, hembus, sapu satu badan. Sebab Fiza rasa selesa, tenang, rasa berkesan tau. Kadang badan tu banyak angin pun sesuai buat ni. Apa yang Fiza perasan, apa yang Fiza teliti kan, sebelum kita kena gangguan sihir santau tu, sebelum tu dia kena masukkan jin tau. Ya, orang sana tu bila dia nak hantar benda-benda ni, sihir santau, dia kena masukkan jin dulu dalam badan mangsa. Macam mana dia masukkan? Dia hantarlah. Sebab tu kalau kat luar kita ni tak ada dinding, dalam badan kita kosong, tak ada ayat kosong, tak ada ayat Quran, kalam-kalam Allah. Luaran kita pun tak ada dinding, senang masuk. Tapi cuba amalkan. Baca yang tu, hembus satu badan, ataupun baca Al-Fatihah ke, baca apa-apa surah, lepas tu hembus kat tangan, tu sapu tu badan. Kalau ada benda-benda macam jin ke syaitan iblis, dia cuba nak masuk, kita dapat rasa tau. Kita rasa sini panas. Ataupun dia selalunya apa yang Fiza teliti, Fiza perasan, dia masuk dekat belakang tengkuk. Tiba belakang tengkuk, kita dapat rasa. Sebab dekat luar kulit kita ni dah ada dinding. So kalau ada benda lain nak masuk, jin nak masuk, kita dapat rasa tiba panas ataupun ada rasa gerak-gerak macam tu. Mungkin lain orang, lain cara, lain pengalaman. Tapi Fiza share pengalaman ni. Tapi kalau you buat benda ni, you telitikan
tengok betul-betul, perhatikan, insya-Allah boleh dapat rasa, dapat nampak benda ni. Segala gangguan, sihir, santau, apa pun gangguan tu, gangguan jin, cara dia, pattern dia, sebelum nak merasuk ke apa, dia kena masuk dalam badan mangsa tu. Tu insya-Allah kita bukan nak belagak, bukan nak berlawan dengan siapa-siapa. Cuma kita sayang diri sendiri. Orang lain dia boleh tolong kita mungkin 20%, 30%. Selebihnya kita kena usaha sendiri. Kena usaha sendiri untuk cari cara macam mana nak benteng diri, jaga diri. Salah satu dia, yang inilah amalan simple, mudah, boleh buat. Boleh buat, amalkan tu. So kita insya-Allah kat luar kita, dalam kita pun ada bacaan Al-Quran, zikir-zikir. So kat luar kita pun dah ada perisai.